Pernahkah anda berasa putus asa atau merasakan diri seakan-akan dilupakan? Pernahkah anda menerima satu janji dan tertanya-tanya sama ada janji itu benar-benar akan ditepati? Dengarkan kisah Sarah dan bagaimana harapannya akhirnya menjadi kenyataan. Bertahun-tahun berlalu sejak Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan di Taman Eden. Ketika itu bumi dipenuhi dengan manusia. Ada seorang lelaki bernama Abram dan isterinya Sarai yang kemudiannya Tuhan menggantikan nama mereka kepada Abraham dan Sarah. Tuhan datang kepada Abraham dan memerintahkannya untuk meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke tempat yang akan ditunjukkannya. Tuhan berjanji bahawa Dia akan menjadikan Abraham sebuah bangsa yang besar dan melalui dirinya semua bangsa di bumi akan menerima berkat. Abraham percaya kepada Tuhan dan taat kepada perintahnya. Abraham membawa bersama isterinya Sarah yang tidak dapat melahirkan anak serta seluruh isi rumahnya. Masa terus berjalan. Abraham tetap mengingati janji Tuhan, tetapi mereka masih belum mempunyai anak. Abraham bercakap kepada Tuhan, "Adakah hambaku yang akan mewarisi segala milikku?" Kemudian Tuhan membawa Abraham keluar dan berfirman, "Lihatlah bintang-bintang di langit dan hitunglah jika engkau mampu. Begitulah banyaknya keturunanmu nanti." Namun begitu, Abraham dan Sarah tetap belum dikurniakan anak, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Tuhan sekali lagi menampakkan diri kepada Abraham dan berkata bahawa Dia akan memberinya seorang anak melalui Sarah. Tuhan berfirman, Sarah akan menjadi ibu kepada banyak bangsa dan raja-raja akan lahir daripada keturunannya. Abraham dan Sarah sudah lanjut usia, namun Tuhan tetap berjanji bahawa walaupun mereka sudah tua, Dia akan memberkati mereka dengan seorang anak. Suatu hari, Sarah mendengar malaikat Tuhan bercakap dengan Abraham bahawa pada tahun berikutnya, Sarah akan melahirkan seorang anak lelaki. Sarah pun tertawa kerana dia sudah tua dan tidak lagi berada pada usia untuk melahirkan anak. Tetapi malaikat Tuhan berkata kepadanya, "Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan?" Maka Sarah percaya bahawa Tuhan setia dan akan menepati janjinya. Tuhan menunjukkan kasih dan kebaikannya kepada Abraham dan Sarah seperti yang telah dijanjikan. Tuhan melakukan tepat seperti yang Dia katakan. Pada usia 90 tahun, Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki kepada Abraham yang ketika itu berusia 100 tahun. Abraham menamakan anak itu Ishak. Sarah berkata, "Tuhan telah membuat aku tertawa dan semua yang mendengarnya akan turut tertawa bersamaku." Siapa yang pernah terfikir bahawa Sarah akan menyusukan seorang anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak bagi Abraham pada usia tuanya. Tuhan telah berjanji akan memberikan seorang anak kepada Abraham dan Sarah, dan Dia menepati janji itu. Melalui Ishak anak Abraham, Tuhan juga akan menggenapi janjinya untuk memberkati semua orang di dunia dan memberikan harapan yang kekal. Walaupun manusia kadangkala mengecewakan anda boleh meletakkan harapan sepenuhnya kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Dia sentiasa menepati janjinya. Sama seperti Dia tidak melupakan Sarah, Dia tidak melupakan anda. Tuhan mempunyai rancangan untuk anda, bukan sahaja untuk kehidupan di dunia ini, tetapi juga untuk selama-lamanya. Adakah ingin tahu bagaimana untuk mengalami harapan ini?